والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عظيما واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى قوله والقدم wahwa dan yaitu al-qidamu sedia fi haqqihi ta'ala adamu awwaliyatil wujudi adamu awwaliyati al-wujudi. Awwaliyah dengan makna ibtidaiyah, ketiadaan permulaan. Adamu awwaliyati ay ibtidaiyatil wujudi, ketiadaan permulaan bagi ada. Ketiadaan permulaan bagi ada. Wa in syi'ta qulta, dan jikalau kehendak engkau berkata, nescaya engkau kata ada muftitahil wujudi, ketiadaan permulaan. Tak ada bahasa kita. Iftitah dah kita terjemah permulaan. Ketiadaan permulaan bagi ada. Adamu awwaliyah. Dan ibtidah dengan makna ibtidaiyah. Dengan makna ibtidah. Adamu ibtidah bil wujud. Ketiadaan permulaan bagi ada. Itu makna qidam fi haqqihi ta'ala. Wa fi haqqi ghairihi, yakni wal qidamu fi haqqi ghairihi, dan bermula qidam pada hak yang lain daripada Allah. Qidam nisbah, nisbah yang lain daripada Allah. Kama fi qaulihim, sebagaimana pada perkataan mereka itu, hadza bina'un qadim, ini bangunan yang lama. Ini bangunan ada sedia lagi. Banyak orang Melayu kekek lagu tu. Rumah ni ada sedia lagi. Kalau gitu sedia tu nisbah dengan makhluk apa makna? Sedia dan nisbah dengan makhluk maknanya ulul muddah, panjang masa, lama masa. Dan sedia dengan makna lama masa, artinya ada mula. Ada mula. Tapi oleh kerana lama masa ada dia tu, boleh kita kata sedia juga. Yang panggil sedia zamani, qidam zamani panggil. Maka nak topik lagu mana lama masa tu berapa bulan? Kata dia nya wadubita, dan ditobikkan qidam. Dan ditobikkan qidam ataupun ditobikkan tulul muddah bisa nating, ditobik dengan setahun. Cukup setahun tu boleh kata lama. Kalau 11 bulan setengah, tak boleh panggil lama lagi, panggil jadi. Panggil jadi. Kereta ni aku aku telah beli, baru aku beli misalnya. Baru beli. Kereta ni baru beli. Bila tanya baru tu berapa bulan? Setahun lebih misalnya. Setahun lebih tak ambil baru lah, dipanggil lama lah. Dobiknya setahun.
Wa dhubita bisanatin. Dan didhabitkan tulul muddah itu dengan setahun. Fa iza maka tubiklah rekoh sini. Tubik rekoh berkait dengan apa? Dengan tolak ya, kait kat sini. Dengan bab tolak. Di sini bab merdeka hamba. Fa iza qala maka apabila berkata oleh sayyid. Fa iza qala as-sayyid apabila berkata oleh penghulu. Katakanlah kullu man kana qadiman. Tiap-tiap hamba ku yang lama. Kullu man kana qadiman min abidi. Tiap-tiap hamba aku yang lama, maka ia matu hurrum merdeka. Hak mana hamba buat lama dah tu kira merdeka dah. Dia kira merdeka dah. Merdeka dah. Kalau gitu nak kira lama baru tu, tengok hamba dia tu duduk dengan dia tu lama mana, berapa bulan. Kalau sebulan bulan tak merdeka lagi, dia tak ingat koding lagi. Dia kena setahun. Setahun seminggu dah buat dah. Kalau gitu fa iza qala jawabnya utiqa. Tu jawab bagi iza. Fa iza qala utiqa nascaya dimerdekakan man hamba lahu indahu sanatun. Hamba di sisi dia tu setahun. Mang lahu kalau ada mang lah. Dan hamba yang sabit bagi hamba itu di sisinya, di sisi sayyid sanatun, hamba yang berada di bawah rentah dia tu setahun. Mereka habis setahun dan ke atas. Tu jadi kesimpulannya kidam itu boleh kita pakai juga pada makhluk, tapi dengan makna lama masa. Bukan makna tidak ada permulaan bagi ada dah. Habis. Wa huwa dan itu kidam. Kidam fi istilahil mutakallimin. Al-kidam pada istilah mutakallimin haqiqatun fil awwali. Hakikat pada yang pertama fil awwali ay fi haqqillah. Fil awwali yakni fi haqqillah. Kidam dengan makna tidak ada permulaan bagi ada. Itu hakikat, bukan majaz dah. Makna tu makna hakikat. Tu dia dah. Majazun dan kidam itu majazun fisani. Makna majaz pada yang kedua. Fisani ai fi haqqi ghairihi. Fi haqqi ghairihi. Pada hak yang lain daripada Allah tu majaz ya. Kidam dengan makna lama masa. Majaz ada bukan hakikat dah. Hakikatnya tidak ada mula. Tidak ada permulaan bagi ada. Habis. Itu istilah mutakallimin. Wa fi istilahil lughawiyyin, ada pun pada istilah lughawiyyin. Tu dia. Wal qidamu fi istilahil lughawiyyin. Bermula kidam pada istilah ulama bahasa, ahli bahasa, bil aksi. Apa maksud bil aksi? Ai haqiqatun fisani wa majazun fil awwal. Sebalik ya. Haqiqatun fisani wa majazun fil awwal. Hakikat pada yang kedua. Pada yang kedua tu ai fi haqqi ghairihi. Wa majazun fil awwal ai fi haqqillah. Dan majaz pada yang pertama fi haqqillah. Was-sahihu, dan bermula qaul yang sahih, annahu al-hawasyana, bahwasanya yajuzu itlaqul qadimi alaihi ta'ala. Tu qaul yang sahihnya harus digunakan lafaz, dipakaikan lafaz qadim. Dipakaikan lafaz qadim alaihi ta'ala.
ke atas Allah Ta'ala. Boleh kita pakai lafaz qadim tu ke atas Allah. Jadi boleh panggil. Allah tu boleh panggil qadimun. Boleh panggil qadimun. Sebab apa? Mana dalil? Mana alasan kata harus kita pakarkan qadim itu alaihi ta'ala li thubuti zalika, kerana sabit demikian itu, demikian itlaqul qadim. Li thubuti zalika, kerana sabit zalika itlaqul qadim bil ijma'i, dengan ijma'. Kalau kita tanakuk sini. Dia tanakuk sini. Pasal dia kata wasah. Wasah ni pasal situ ada khilaf. Ada khilaf. Dia kata ijma' tu pasal situ tak ada khilaf. Baik. Wa wurudihi, atas pada kata subuti. Wa wurudihi, dan waridnya al-qadim. Warid lafaz al-qadim itu fi ba'dir riwayati, pada setengah-setengah riwayat. Riwayat mana? Riwayat yang membilangkan nama Allah tu, tis'ah wa tis'ina. Fi ba'dir riwayat ay riwayat tis'ah, riwayat at-tis'i wa tis'ina. Riwayat yang membilangkan, yang menyebut 99 nama Tuhan. Setengah-setengah riwayat ia ada lafaz qadim. Ada lafaz qadim. Kalau kita jadi 100, tak. Ia ganti awal. Badalal awwali. Hal keadaan qadim itu sebagai ganti bagi lafaz awal. Setengah-setengah riwayat sabit lafaz qadim. Tapi lafaz awal ada. Kalau ada lafaz awal yang 100 pun tak. Setengah-setengah riwayat. Bawah dulu tu. Allahul wahidu as-samad al-awwalu al-akhiru ila an qala at-tamu al-qadimu. Ada at-tamu. At-tamu al-qadimu. Habis. Wat tahqiqu, dan bermula kau yang tahqiq. Annal qadima wal azaliyah, bahwasanya qadim dan azali bermakna wahid. Kau tahqiqnya satu makna. Kalau gitu mana ta'rif dia? Ta'rif atas kau tahqiqnya wa huwa, dan iaitu makna wahid. Wa huwa makna wahid ma la awwala lahu, bagai yang tidak ada awal bagi. Ma tu dia boleh pakai dulu orang. Nak pakai asyai boleh kan? Ma dengan asyai. Kalau pakai ma dengan mana asyai, la awwala tu sifat. Dia melahirkan sifat ma. Kalau ma pakai allazi dan ma isim mausuf, maka la awwala tu jumlah silap. Tu je. Jadi ma ni boleh tafsir dua orang. Asyai boleh, allazi boleh. Suatu yang tidak ada awal. Kalau ma kita tafsir dengan asyai, sesuatu. Sesuatu yang tidak ada awal bagi. Asyai. Ataupun allazi, yang selalu lah. Yang tidak ada awal bagi. Sama ada ma tu wujudi yang kana. Sama ada ma tu syai' tu. Ma kata kena pada syai' tu. Wujudi yang kana, yang bahasa ada. Yang bahasa ada adalah ia. Au adamiyan, atau yang bahasa tak ada. Sama ada wujudiyan au adamiyan.
Yang bahasa tak ada. Jadi kalau bahasa tak ada tu boleh panggil qadim juga. Ada tahu. Boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Jadi qadim azali ni boleh pasal di dua tempat. Boleh pasal di benda ada dan boleh pasal juga di benda tak ada. Jadi ada sesuatu yang ada ataupun sesuatu yang tak ada. Itu kau tahqiq. Wakila dan kata setengah pendapat. Ini tak ada khusus dulu lah. Khusus pula. Wakila al-qadimu khasun bil wujudi. Kata qil. Lafaz qadim ni khas dengan perkara yang bahasa ada. Dengan perkara yang bahasa ada. Nak tanda sikit wa alaihi. Saya tanda di khasun bil wujudi tu boleh. Khasun bil wujudi wa alaihi. Dan jika kita berlaku di atas hadzal qil, wa ala hadzal qil, fa ta'riful qadim, maka bermula ta'rif qadim ialah mawjudun la awwala dah. Awak ni. Wa ala hadzal qil, wa in jarayna ala hadzal qil, fa ta'riful qadim, maka bermula ta'rif qadim itu ialah mawjudun la awwala lahu. Ya belakang mawjud lah, ganti ma. Mawjudun la awwala lahu. Dia pisau pada wujud. Wal azaliyu a'ammu. Wal azaliyu a'ammu. Azali lebih umum. Bila lebih umum, dia salah kata ni mala awwala lahu. Ia tak boleh kata tu. Wal azali ai mala awwala lahu. Kalau kita berlaku di atas P ini dah. Azali mala awwala lahu. Ada pun qadim mawjudun la awwala lahu. Itu qadim khas. Azali umum. A'ammu wa alaihi ay wa in jarayna ala hadzal qil. Wa alaihi ay wa in jarayna ala hadzal qil. Dan jika kita berlaku di atas qil ini, yakunu bainahuma, adalah di antara keduanya, di antara qadim dan azali. Bainal qadim wal azali al-umum wal khusus bil itlaq. Umum khusus itlaq. Dia berhitung. Dia berhitung pada satu masalah, patut tertunggal. Pada satu masalah. Li'annahuma, kerana bahawasanya, dia berhitung. Kerana bahawasanya azali dan qadim yajtami'ani fil wujudi. Berhimpun kedua-duanya pada wujud. Berhimpun kedua-duanya pada wujud. Pada perkara yang bahasa ada. Jadi perkara bahasa ada tu boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Kazatihi, mana misal wujudi, kazatihi ta'ala wa qudratihi. Seperti zat Allah Ta'ala dan berkuasa. Kudrat dengan mana isim lah. Bukan kudrat dengan mana ta'aluk lah. Bukan kudrat dengan mana masdar. Kudrat dengan mana berkuasa. Kuasa tu berkuasa ada ya. Wa yang faridul azaliyu, dan tertunggalah oleh azali. Tertunggalah oleh azali fil adamiyyi. Tertunggalah oleh azali fil adamiyyi. Pada dia panggil adami ni tak ada sesuatu lah. Adami ni tak ada sesuatu. Tak ada anak.
Tak ada. Tak ada isteri. Dia panggil adami. Kali baqai seperti sifat baqa. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Wal mukhalafati lil hawadisi. Dan sifat mukhalafah. Jadi sifat salbiyah ni boleh panggil azali saja. Boleh panggil qadim. Pasal bukan tak ada. Itulah Allah Subhanahu